Fahamkan MCMC menerima aduan daripada orang ramai yang mengatakan kadang-kala beberapa klip yang diambil mungkin dari dashcam yang tidak disaring dan ditayangkan sepenuhnya oleh terutama akaun media sosial milik media mungkin boleh menimbulkan kesan kepada pada waktu ini kita belum lagi mengekang yang berusia 16 tahun ke bawah. Jadi mungkin yang menonton tu adalah dari kalangan kanak-kanak. Jadi saya minta bantuan dan insyaAllah saya juga akan berhubung dengan pihak Majlis Media dan juga Malaysian Press Institute MPI untuk mohon kedua-dua entiti ini mengadakan perbincangan segera dengan rakan-rakan media untuk mengenal pasti apakah langkah dan tata etika yang bersesuaian dan seimbang antara pelaporan dan juga mungkin video yang boleh dianggap agak atau terlalu grafik. Jadi sekiranya at what point, contoh, would media organisations feel comfortable menayangkan video ataupun gambar yang mungkin berlumuran darah ataupun perkara-perkara seperti itu. Tapi saya akan minta Majlis Media Malaysia dan juga MPI untuk mengadakan perbincangan. Biar media putuskan. Siapa yang akan menentukan garis panduan yang tidak wajar itu? Jika garis panduan ini adalah boleh... Ya, pihak MCMC sekiranya menerima aduan, maka akan ambil tindakan berdasarkan undang-undang sedia ada. Jadi, dia tidak hanya melibatkan media. Ya. Jadi yang bab media tu adalah dari segi pelaporan. Tapi sekiranya ada akaun-akaun orang awam yang menunjukkan contoh gratuitous violence ataupun yang melanggar sebenarnya community guideline ataupun panduan community bagi mana-mana platform, maka platform sendiri akan ambil tindakan. Tapi untuk media, kita minta supaya kawalan kendiri itu dilaksana, cuma perbincangan itu perlu diadakan.